Boleh ke adik-beradik ataupun kawan sama jantina tidur dalam satu selimut yang sama? Kan ada hadis Rasulullah sebut, tidak boleh seorang lelaki melihat aurat lelaki yang lain dan tidak boleh seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain dan tidak boleh seorang lelaki berbaring dengan lelaki yang lain di dalam satu selimut yang sama. Demikian juga seorang perempuan tidak boleh berbaring di bawah selimut yang sama dengan perempuan yang lain. So, haram ke kalau adik-beradik ataupun kawan sama jantina tidur dalam satu selimut yang sama? Jawapannya ya, haram sekiranya tiada lapik di antara mereka. Adapun jika di bawah satu selimut tapi mereka berpakaian, maka itu tidak haram. Itulah larangan hadis tersebut supaya kita ni tidak melihat ataupun menyentuh aurat orang lain. Cantik kan Islam ni? Daripada semua sudut kita ni dijaga. Konsepnya mudah, sadduz zara'i, iaitu pencegahan awal supaya tidak berlaku perkara yang lebih teruk. Contohnya, tidak boleh couple sebab ia adalah bibit awal kepada zina. Tidak boleh mesra sangat adik-beradik lain jantina untuk mengelakkan sumbang mahram. Perempuan dengan perempuan pun ada batas supaya terhindar daripada lesbian. Jelas tak? Cuba komen.